Alhamdulillah tadi ni antara telur-telur bakar yang kita dah kutip tadi. Ini dah kutip. Sana tadi dua dah kutip. Serta-serta angin nak liput kan. Oh, burung tu ada anak. Oh, anak dia tengah lapar. Okey, yang ni dah ambil. Yang ni dah ambil. Ni untuk second trip ni. Bakar-bakar dia memang cantik lah. Yang ni baru dia ambil tak saat ni. Tengok yang ni dah masuk lah. Tengah nak telur. Tu BVR kan. Ni anak-anak dia memang kali ni memang best lah. Kita tak ikai lagi lah kan. Sebab incubator memang tak cukup. Kita ubah. Tu kata bakar-bakar ni tak nanti banyak ekor lah kan. Kalau 5-6 ekor, 5-6 pasang pun tak menang tangan untuk kita nak handle telur ni. Lagi-lagi kalau incubator kita jenis boleh masuk 50. Mudah-mudahan insyaAllah ni pun dia akan biak lepas ni. Sekejapnya ni, sekejap saja settle lah. Alhamdulillah. Telur dia nanti kita tunjuk.